Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada para panel ICOMAH kali keempat 2025. Saya Khairul Anwar bin Abdul Manap daripada Politeknik Sultan Azlan Shah, PISAS, ingin membentangkan kajian saya yang bertajuk Tahap Kesediaan Pelajar Diploma Ukubahan Politeknik Sultan Azlan Shah, PISAS dalam menjalani latihan industri. Sebagai pengenalan, keperluan menjalani latihan industri adalah wajib bagi semua pelajar yang belajar di Politeknik seluruh Malaysia, di mana pelajar yang menjalani latihan industri ini adalah pelajar semester akhir ataupun semester 6. Keduanya, dia dapat memberikan pendedahan kepada suasana kerja sebenar dalam industri bagi memastikan pelajar bersedia sepenuhnya untuk memasuki pasaran kerja Politeknik. Ini adalah sumber daripada Politeknik dan Kolej Komuniti Malaysia 2024. Berdasarkan itu, timbul persoalan sejauh mana pelajar, khususnya pelajar TVET, bersedia dalam mengharungi cabaran dalam bidang kerja sebenar semasa menjalani latihan industri. Sebabkan itu, saya pengkaji terpanggil untuk menjalankan kajian ini kepada pelajar semester akhir Diploma Ukubahan untuk melihat adakah mereka bersedia, sejauh mana tahap persediaan mereka dalam menjalani latihan industri. So, objektif kajian adalah untuk mengukur tahap kesediaan pelajar dalam menjalani latihan industri. Kepentingan kajian ini penting supaya pelajar mengetahui dan memahami akan keperluan menjalani latihan industri dan mendapatkan manfaat daripada alam pekerjaan sebenar. Sorotan kajian daripada AZMI 2018 mengatakan program latihan industri memberi peluang kepada pelajar untuk memupuk kemahiran penting seperti kerja berpasukan, komunikasi dan penyelesaian masalah yang penting di tempat kerja. Jauhan 2023 mengatakan pengalaman praktikal yang diperolehi semasa menjalani latihan industri secara signifikan dapat mempengaruhi perkembangan keseluruhan dan prospek kerjaya pelajar, menjadikannya satu aspek penting dalam pendidikan mereka. Kemudian Wang 2019 mengatakan penyepaduan maklum balas industri ke dalam kurikulum pendidikan adalah penting untuk menyediakan pelajar menghadapi tuntutan pasaran kerja kerana ia memastikan kemahiran yang diajar adalah selaras dengan jangkaan industri. Kemudian Collins menyatakan bahawa latihan industri menawarkan pelajar gambaran secara langsung tentang realiti tempat kerja yang selalunya tidak dapat dicapai melalui pembelajaran bidarjah secara tradisional. Kemudian Omar 2012 mengatakan pengalaman yang diperolehi semasa latihan industri boleh membawa kepada pembangunan kemahiran, boleh pindah yang boleh digunakan merentasi pelbagai peranan pekerjaan dan industri. So, ini adalah beberapa sorotan kajian yang saya dapat sebagai supaya saya dapat memikirkan bagaimana untuk melaksanakan kajian-kajian ni lah. Okay, kita lihat kepada metodologi kajian. So, pendekatan yang saya ambil untuk melaksanakan kajian ini adalah secara kuantitatif, di mana sampel pelajar saya ambil daripada pelajar Politeknik Diploma Ukubahan semester 5 seramai 28 orang. So, instrumen kajian yang digunakan adalah melalui soal selidik dengan skala Likert 5 yang dibina sendiri. Analisis yang digunakan adalah secara deskriptif dengan pengukuran tahap berdasarkan analisis deskriptif untuk bahagian demografi dan objektif kajian. So, penentuan tahap dilakukan berdasarkan nilai min yang akan diterjemahkan kepada tahap seperti yang dicadangkan oleh Ngadiman 2019, iaitu skala antara 1 hingga 1.99 adalah lemah, skala 2 ke 2.99 adalah rendah, skala 3 ke 3.99 adalah sederhana, skala 4 hingga 5 adalah tinggi. So, kita pergi kepada
jadual item untuk kajian. So saya telah sediakan ada 10 item soalan untuk kajian ini yang telah saya berikan kepada pelajar saya untuk dijawablah berdasarkan kepada skala Likert yang telah diberikan. So soalan kajian saya terbahagi kepada bahagian A dan bahagian B, di mana bahagian A itu adalah soalan demografi dan bahagian B adalah soalan 10 item soalan yang saya berikan mengikut objektif kajian saya lah. So kita lihat kepada hasil kajian saya untuk demografi. So untuk demografi ada 4 soalan ataupun 4 item yang ditanya, iaitu yang pertamanya adalah jantina. So daripada demografi ini, so pelajar lelaki adalah seramai 9 orang dan pelajar perempuan adalah seramai 19 orang. Kemudian dari segi semester, so untuk pelajar semester 5 adalah seramai 25 orang dan pelajar semester 6 adalah seramai 3 orang. Kemudian dari segi kediaman pelajar, kebanyakan pelajar menginap di rumah sewa, iaitu seramai 14 orang. 10 orang tinggal bersama ibu bapa dan juga 4 orang sahaja yang tinggal di kolej kediaman. Kemudian dari segi kategori pendapatan ibu bapa, kebanyakan pelajar adalah pendapatan ibu bapanya adalah pada kategori B40, 17 pelajar. Kategori M50 seramai 9 orang dan kategori T20 adalah seramai 2 orang. Dan tidak ada pelajar daripada kategori elit lah. Okey. So itu untuk demografi lah. Dan kita lihat untuk dapatan kajian untuk 10 item soalan yang diberi berdasarkan skala Likert. So hasil kajian mendapati untuk item nombor 1, saya merasa yakin dengan kemahiran teknikal yang saya miliki untuk menjalin latihan industri. So min dia adalah 3.893, itu sederhana. Dan item nombor 2, saya telah mendapatkan cukup maklumat mengenai syarikat tempat saya akan menjalani latihan industri. So iaitu item dia adalah 3.964, sederhana. Dan item nombor 3, saya percaya bahawa latihan industri akan membantu meningkatkan kebolehan saya dalam bidang ukur bahan. So ini min dia tinggi, 4.357. Kemudian item nombor 4, saya bersedia untuk menghadapi cabaran yang mungkin timbul semasa menjalani latihan industri. Ini min dia juga tinggi, 4.179. Dan item 5, saya merasa cukup bersedia dari segi mental dan emosi untuk menjalani latihan industri. So ini item dia, min dia adalah sederhana, 4.07. Item nombor 6, saya telah berlatih untuk menghadapi situasi profesional yang mungkin saya temui di tempat latihan industri. So ini item dia adalah sederhana, 3.85. Dan item nombor 7, saya memiliki sokongan yang mencukupi daripada pensyarah atau rakan sebaya untuk menjalani latihan industri. Yang ini item dia tinggi, 4.25. Dan item nombor 8, saya tahu cara untuk memperbaiki kemahiran saya semasa menjalani latihan industri. So yang ini item dia tinggi, dia sederhana sebenarnya, 3.964. Kemudian saya yakin dengan kemampuan saya untuk beradaptasi dengan persekarahan kerja yang baru. Ini item dia tinggi, 4.1 min. Kemudian item ke-10, saya tahu tentang etika kerja yang diperolehi dalam latihan industri dan saya bersedia untuk mematuhi mereka. So ini item dia pun tinggi, min dia tinggi, 4.286. So secara purata min keseluruhan adalah 4.093, di mana min dia adalah tinggilah untuk dapatan kajian ini. So secara keseluruhannya, kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap kesediaan pelajar dalam menjalani latihan industri. So hasil daripada sampel yang saya ambil daripada pelajar diploma ukur bahan sebanyak 28 orang. So
menunjukkan tahap kerjaya pelajar berada pada tahap yang tinggi dengan purata min keseluruhan adalah sebanyak 4.093. Walaupun pelajar masih perlu meningkatkan lagi keyakinan diri dalam kemahiran teknikal dan perlu lebih bersedia dari sudut emosi dan mental dalam mengharungi alam pekerjaan sebenar. Pihak institusi akademik perlu lebih kerap berkolaborasi dengan pihak industri agar pelajar lebih terdedah kepada latihan industri sebelum menceburkan diri ke alam pekerjaan sebenar. So ini adalah rujukan-rujukan saya semasa saya menjalankan kajian. Okey, so itu saja pada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum.